Apabila kita kandung dah anak, lek orang jatuh pun sama, lek retina pun sama. Jiwa amalan ni lah. Nah, apabila cara tarbiyah Allah Ta'ala ajar tarbiyah. Nah, tengok tu tarbiyah apabila anak 4 bulan, gapo yang kita kena buat lepas pada beranak monoya, lepas pada beranak lahir 4 tu baik. Allah Ta'ala tarbiyah dan pula hadis sebutnya, dan Nabi sebut dalam hadis gapo dia. Mula-mula apabila tok bidai saat ni basuhkan anak lari anak hospital basuh siap dah gapo ini, gapo mula-mula yang kita kena buat hak Allah Subhanahu wa taala ajar dan Nabi ajar kepada kita. Gapo dia? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Balik telinga kanan no. Paralah ni hak tak ngaji agama, tak faham agama, duk boh gapo lah telinga anak mula-mula. Boh gapo? Kalau kita tak reti agama, kalau kita tak belajar agama, kita boh gapo? Hari beranak lahir mula-mula anak kita mula-mula, kemudian kita boh gapo masuk dalam telinga dia? Masuk Allahu Akbar ke Tuhan Maha Besar ke masuk gapo dia? Kau maklik 3 kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patu Nabi kata sunat hari yang 7, yaumas sabi ba'dal wiladah, hari yang 7 selepas daripada lahir anak-anak ini, maka sunat at-tahnik, yakni sunat kita tahnik. Apa sunat tahnik? Yakni sunat kita buka mulut. Ni orang kita tak buat banyak ni. Kok kapung-kapung tak ada buat mana benda ni. Malaikat orang yang tahu, orang yang mengaji, orang yang belajar yang buat. Kadang-kadang anak saat ni kat nak bining baru nak buka mulut. Cuk. Baba nak buka bahasa gerung. Kadang-kadang nak buka dengan gapo dengan tangan tak padan kena becok yang buka. Dah. Kena buka mulut hari ke-7, patut hari ke-7 tu sunat buka mulut, hari ke-7 sunat kita buat akikah. Patut kena mik orang soleh-soleh mari berdoa ke anak kita, sapuh kepala anak kita, baca doa di atas anak kita, barulah anak nak jadi berjuruh ibu-ibu dan bapa. Ni kita dak ambil siapa dia berdoa weh. Ni kena fikir ni masalah ni. Patut nak panggil baba mana tu ikutlah. Bukan nak panggil mak. Dak moyak cara nama panggil baba je